Kita dah start tau. Aku makin laju ni. Bangang. Kita dah start. Okay, welcome back dekat episod nombor 2 Meja Borak, podcast kita sponsored by PSP. Okay, kita topik hari ni macam semalam kita sembang pasal alter ego. Tak salah untuk kita tanya. Sambung. Tak salah juga kalau kita nak sambung untuk ijat. Tak 3 byte. The next topic we will discuss another. Sebelum tu nak tanya, laras bahasa dalam ni saya awak ke? Tak, kita santai-santai. Kita punya viewers pun kita tak nak lah kita rasa ni macam kita tengah tengok dokumentari ke apa semua ke. Walaupun setup dia macam dokumentari ataupun Tak, paranormal. aku rasa ni setup podcast lah. Ni setup podcast lah. Maybe ni venue kita tak tukar lagi, tempat yang sama lagi. Kita sekarang berada di Kompleks Perumahan Power Putra ataupun lebih dikenali sebagai Bumita kat sini. Kita orang kat Bumita dekat Student Lounge. Okay, so sebelum kita start lah, aku Hujan agak lah hari ni hujan lebat kan. Tak, daripada pagi, daripada tengah hari. Daripada tengah hari. Okay lah. Asalnya kita nak buat hari ni hari Jumaat. Asalnya daripada perintis suara progresif ni nak buat tukar minyak hitam. Tapi dah daripada sebelum solat Jumaat sampai selepas solat Jumaat sampailah ke malam sampai sekarang masih hujan. So Tak stop lagi lah. tak stop. Itu Adalah beberapa motor yang kita sempat tukar. Lepas tu yang selebihnya kita just bagi edaran lah. Ambil je botol minyak tu. Nanti korang just tukar sendiri dekat kedai-kedai. Sebab faham je. At Sebab least kita macam safe tak lah sempat dalam kan. RM20, RM30 kan. Betul, Betul, nak just bayar beli RM5, kan. RM10 untuk tukar je. So diorang ni ada yang tak kenal kau mungkin. Aku tak tahu lah kalau diorang kenal atau tak. Kau nak kenalkan diri kau dulu. Siapa kau sebenarnya? Apa nama kau? Kau siapa kat sini? Kau apa dalam PSP? Okay. First of all, Assalamualaikum. Hi. Saya Izzat Ishrafis bin Syarul Rizal, calon 10, calon umum 10 dalam PSP. Dalam PSP, PSP kau bertanding untuk apa ni? Aku bertanding untuk umum. Umum. Okay. So kita straight to the point lah. Straight to the point. Kita tanya soalan je kan. Sila. Apa yang membuatkan kau berani untuk jejak dalam gelanggang ni dan bertanding untuk umum? Sebab macam aku lah, kalau aku tak berani tu nak masuk umum. Benda tu sangat berat dan sangat besar. Sebab kita bertanding untuk umum nak menang 7 yang teratas. Macam mana kau beranikan diri kau, and apa motivation kau untuk masuk dalam umum tu sebenarnya? Okay. Dia kalau nak cerita panjang boleh ke nak cerita Boleh. pendek kan? Kau cerita je. Panjang Kita open kat sini. Kita borak macam biasa. Dia bermula daripada tahun aku year 2 diploma. Okay. Ada Pak Long antara orang yang nak sangat nak tengok aku jadi MPP. Sama dengan Ferdi. So diorang approach, Is, engkau nanti semester depan join kita orang jadi MPP. Tapi at that time aku rasa macam aku belum cukup. Belum cukup as diploma, aku belum cukup untuk jadi seorang pemimpin yang berada di carta organisasi tertinggi dalam UNIMAP untuk mahasiswa. So aku belum cukup. Aku rasa macam MPP ni bukan tempat untuk kita nak belajar, tapi untuk tempat kita curahkan semua benda apa yang kita belajar dalam kepimpinan. Tak kisah cabang-cabang baik ataupun sisi-sisi gelap dalam kepimpinan. Benda tu yang kita kena faham, dan proses pembelajaran tu dia ambil masa. And at that time, waktu semester 4 rasanya time tu, aku rasa aku belum cukup. Fast forward, tak jadi MPP at that time tu adalah Zarik dengan Amir. Zarik dengan Amir yang ambil position tu Masa diploma. ya betul. Kemudian fast forward yang ke depan, dapat approach lagi daripada saudara Syamil Ramlan, Sifu lah. Banyak benda yang Syamil ajar aku in terms of kepimpinan. So
Syamir Ramlan ni antara orang yang approach juga untuk jomlah join team dia untuk bertanding SMPP. And ketika itu pun aku rasa macam aku belum cukup. And ada 4 lawak. Okay. Selepas MPP dia ada satu lagi pemilihan macam bertanding jugalah, tapi dalam kelab je. Dalam kelab. Untuk kelab apa tu? Untuk kelab UVOC, Unimap Volunteers Club. So aku masuk dalam kelab tu mula-mula sebagai ahli biasa. Lepas tu diorang buka untuk pemilihan majlis tertinggi dan ketua kluster. Aku pun bertanding untuk kelab. And lawak dia, jangan berani untuk impikan benda-benda yang besar. Aku letak dalam diri aku lah. Sebab benda-benda yang kecil pun aku tak menang. Aku dapat nombor 2 untuk ketua kluster. So kau kalah jadi nombor 2 masa tu lah? Ya, nombor 2. Nombor 2 time tu. Itu baru kelab. Kalau universiti dia memang total kalah lah. Sebab mungkin margin dia lagi besar Apa? macam tu. So dalam kelab pun kita tak kalah. Cash pun kalah time tu. Cash bertanding untuk menari. Aku bertanding untuk ketua kluster bencana dan tugas-tugas khas. So time tu yang menang adalah Farhan Wakiludin. Aku nombor 2 dengan voting tertinggi lah time tu. So time tu aku rasa macam satu tamparan hebat lah untuk aku. Untuk aku like banyak benda yang kau kena belajar. Aku letak dalam diri aku, banyak benda lagi yang kau kena belajar. Banyak lagi steps untuk kau maju ke depan. So daripada situ aku stick dengan pendirian aku untuk mula belajar dan prepare diri aku untuk cuba benda yang paling besar dalam carta organisasi dalam Unimap ni lah, untuk mahasiswa, which is MPP lah. Okay. So selepas daripada UVOC, aku masuk dalam JPMU, jadi ketua kluster, ketua unit eksekutif logistik dan pengurusan untuk jawatan kuasa persidangan mahasiswa Unimap. So at that time aku dapat rasa lah cabaran dan pembelajaran baru untuk kepimpinan ni, which is sebelum ni kebanyakannya aku terlibat dalam program-program yang melibatkan bukan dalam sudut formal. So lebih kepada kesukarelawanan, sukan, semua tu. So that time banyak benda yang aku belajar, benda-benda formal yang kita kena belajar. And fast forward, kejap tengok balik phone. Lupa lah jawatan. So macam aku ada soalan yang kepala aku. Macam soalan tu kau simpan dulu. Boleh. Aku cerita dulu. Okay, so kat sini ada beberapa lah yang aku tulis jawatan yang aku pegang. Okay, JPMU dah settle, UVOC dah settle. Lepas tu sambung fast forward dengan National Career and Industrial Summit, NCIS. Time tu pengarah dia adalah Samila. Untuk dalam NCIS ni, aku adalah orang yang consider as third party. Maksudnya selalunya kita ada program organizer, diorang akan ada collaboration. So aku ni antara orang yang diserap masuk, orang luar yang diserap masuk. Maknanya tak terlibat dengan mana-mana organisasi yang organize ataupun yang collab. boleh aku cakap macam backdoor ke macam mana? Nak kata backdoor, it depends on perspektif juga, lebih kurang macam tu lah. Sebab jawapan tu aku tak rasa backdoor, sebab Samila approach tu, like aku is the first antara orang-orang pertama yang masuk. So aku datang dengan aku datang dengan fasa yang terawal lah, macam tu. And ada juga orang yang diserap masuk kemudiannya, and aku tak consider diorang pun backdoor. Aku anggap benda tu untuk kita cukupkan kuota apa orang kata? Kuota ahli dalam tu lah. Kita cukupkan kita punya anggota lah. Kalau tak, contohlah, kalau orang kata everything kena go through interview, orang yang datang interview sekalipun, bila dipilih, diorang pun tak komit. So adakah kita memilih backup di hujung-hujung untuk kita cukupkan kuota tu? Adakah kita nak kata itu adalah backdoor ataupun select? Aku tak setuju benda tu.
Sebab kita akan pilih, bila kita desperate untuk buat something, kita akan ambil benda yang kita rasa paling penting. Betul. Maknanya aku ada lagi seminggu nak buat program ni. Siapa orang yang paling aku percaya, yang paling boleh settle, yang boleh buat satu-satu masalah ni. So nama sekian-sekian. Ataupun kita nak buka untuk orang yang kita tak tahu apa kelebihan yang dia ada. Mungkin kita ada masalah dekat protokol, yang masuk tu media. So dia tak boleh nak guna diri dia tu Tak patch pun masalah tu lah. in his or her best way. So jadi satu masalah. Apa kata kita, kita kenal seorang protokol ni, kita ambil dia. So Betul. untuk nak cukupkan loophole tu, kita ambil orang yang betul, sesuai dengan tempat tu, supaya nanti orang tak marah dia kenapa kau tak buat kerja tu betul. Sebab tu bukan, Sebab itu memang bidang tugas dia, tapi itu bukan memang bidang tugas dia. Macam tu. So aku masuk tu at the first place lah. So NCIS tu antara program besar yang aku rasa macam student boleh buat program se-grand ni, sehebat ni, aku rasa macam boleh bagi tepukan lah kepada Samila as pengarah program. Program tu dia cover Pillars 4, 5, 6, 7 langsam bawah satu program. So dia ada banyak program-program, sub-program yang kecil-kecil. Okay, untuk program tu aku mula-mula ditawarkan untuk jadi ketua biro aktiviti. Selepas meeting yang pertama, aku cakap kat Samila, sorry sangat-sangat yang aku tak boleh jadi ketua biro aktiviti. Sebab aku rasa aku ada lagi kerja-kerja lain yang aku kena settlekan. Dan aku rasa aku tak boleh nak pegang as ketua. So aku minta Samila untuk lantik seorang ketua baru, dan aku minta untuk aku diturunkan jawatan kepada ahli exco biasa. Macam tu. So fast forward ke depan, and event tu berjaya lah. Samila sebagai pengarah NCIS, and bekerja dengan diorang pun aku suka dengan work ethic diorang. Like diorang punya susunan program apa semua tu bagi aku kemas. Samila pun dia tekankan disiplin apa semua. Aku sukalah tengok cara Samila untuk bekerja as pengarah time tu. Lepas tu teruskan ke depan. Selepas habis NCIS, PPMS. Okay, PPMS ni kalau ikutkan tahun ni, tahun 2025 adalah tahun ketiga lah selepas tahun pertama sebagai bendahari. Time tu pengarah PPMS adalah masa diploma. Betul, AN. Lepas tu sekali dengan Jerul kan? Ada dua orang kat situ. Masa tu aku baru masuk kan. Masa tu kita orang sambut kau. Lepas tu tahun ke depannya aku jadi pengarah program. Aku join the club. Aku pengarah PPMS. Ada includekan Ezri sekali. At that time ada chance untuk Jerul tak join. Itu yang ada cerita. Ada cerita dia sedih. Tak payah cerita yang tu dah. Kalau nak tahu cerita lagi panjang, Kat Didok bro. boleh share YouTube lah. Cari balik YouTube aku. The final chapter. Nanti aku letak link kat bawah. Video tu aku boleh tengok link kat bawah nanti. Video tu tak tahu lah, kalau Ijat tengok dia selalu dia nangis kalau tengok video tu. For real tu. Dia nangis. Like yang kita dengar 4 kali ke 5 kali yang dia tengok, semua dia nangis bro. Kat Didok bro. Dah cukup bro. Ada ayat last day lah, family. Itu biar dia tengok. Itu pun dia tengok. Kena tengok. Nak tahu apa ayat dia sebab habis, kena tengok. Saya tengok malu lah. Lepas tu tahun yang ketiga lah kali ni aku as timbalan pengarah untuk PPMS. Timbalan pengarah untuk PPMS. So untuk PPMS ni aku ada plan dengan Kash. Kash lah banyak benda-benda baru yang dia cuba bawa untuk PPMS kali ni. Dia banyak perkara yang dia cuba untuk execute awal, supaya nanti on the day, which is gerak kerja dengan hari kejadian, dia dah tak banyak sangat perkara yang kita perlu execute, ataupun kita kena plan at that time, ataupun kita kena execute at that time juga. So biar proses planning tu kita buat sewaktu 3 bulan ataupun 2 bulan sebelum. Meaning better plan awal daripada awal. So macam benda tu dah pre-process, dan bila nanti dah sampai contoh masa hari kejadian, it will be better much. Betul? Flow dia lah. Betul. Bagi aku benda tu betul. Kenapa aku cakap macam tu? Let's say nanti orang kata macam mana kalau ada benda yang berubah. Dia macam ni.
untuk kita nak buat satu-satu planning, dia paling susah untuk kita dapatkan gambaran. So untuk dapatkan gambaran tu, kau tukarlah macam mana planning sekalipun, the fundamental itself tu dah cukup kuat untuk kau, meaning kau dah tak perlu risau untuk ada tukar banyak kali. So the fundamental itself tu yang paling penting. Fundamental tu yang kita orang cuba untuk execute awal. Okay, so timbullah untuk buat first time untuk kita buat Google Drive dalam PPMS. So zaman aku sendiri jadi pengarah pun tak ada Google Drive kan. Sebab time tu habis je camp. Esok habis camp tu, esoknya terus start gerak kerja kan. Kerja betul. Dia terus macam lepak dekat PAP, duduk lama-lama dalam tu, tidur sana. Terlalu hektik time tu. And aku faham semua letih time tu kan. So kali ni kita orang cuba untuk kurangkan letih lah. So everything semua settlekan awal and bla 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 bla. Fast forward, habis camp, tubuhkan biru-biru apa semua sekali dengan MT untuk PPMS, and cukup lah. And satu benda yang aku nak bagi tahu waktu PPMS tu, cara pemilihan ketua exco. Itu aku rasa a bit different lah compared to PPMS yang sebelum ni, ataupun kebanyakannya cara untuk pilih ketua biru tak sama dengan organisasi lain. Kita orang buat macam ni. Kita orang assign daripada MT, kita orang assign daripada setiap MT tu akan pegang satu exco. Beberapa exco. So aku pegang media dengan logistik. So MT ni akan plan. Dia akan bagi task kepada exco tu, untuk exco to execute by themselves. So MT akan jadi pemerhati dan penasihat. Okay, at that time, daripada exco tu sendiri, diorang akan nampak dan diorang akan nilai siapa yang paling, orang cakap kalau bahasa kasar dia, paling beria lah untuk settlekan task tu. Siapa yang paling beria. So siapa yang paling beria tu orang akan nampak sampai deadline yang kita dah tetapkan. At time tu, diorang akan bentangkan diorang punya task, apa yang diorang dah buat, planning and whatsoever. Diorang dah bentangkan, diorang akan cerita dekat MT setuju dengan task tu. Okay, lepas tu jalan, settle, masuk dekat dalam Google Drive, semua planning and data and so on lah. Okay, bila dah masuk dalam tu, bermulalah untuk sesi pemilihan ketua exco. So ketua exco tu tak ada kuasa tangan luar untuk nak paksa diorang pilih mana-mana ketua exco. Diorang sendiri akan pilih, nilai sendiri antara korang siapa yang layak untuk jadi ketua. So cara aku pecahkan kepada beberapa part untuk logistik lah. Untuk logistik aku pecahkan kepada ketua exco. Lepas tu dia ada ketua bahagian. Yang ketua bahagian ni aku buat untuk contoh, let's say logistik, dia tak semestinya kita akan pergi susun kerusi kat satu tempat yang sama. Lepas tu baru kita gerak tempat lain. Kadang-kadang dia akan pecah dua. Kau pergi settlekan kat kompleks sukan, kau pula pergi settlekan dekat Dewan Ilmu. So kita perlukan dua ketua kat situ. So seorang ni yang akan jadi main kepala dia, dan dua orang ni akan jadi ketua bahagian lah. So dia akan ada pecahan-pecahan PIC juga. So seorang PIC akan cover satu exco. So barang-barang exco tu yang perlukan akan refer dekat PIC yang ditentukan tu je. So itu untuk logistik. Untuk media pula, aku pecahkan kepada beberapa part. Okay, dia ada ketua, dia ada unit pelaksana, dia ada unit design dengan unit videografi dan fotografi. So benda-benda tu diorang akan fill in. So situ dah settle sebelum beberapa bulan sebelum gerak kerja PPMS. Awal around sebulan ataupun 2 bulan awal. Memang ada preparation kau punya. And fast forward nanti waktu gerak kerja peserta, lepas tu selepas dah settle untuk PPMS yang planning apa semua tu, ada satu Google Form. Ada satu Google Form, dia tulis kat situ sekretariat utama Suka Perlis. Aku terlibat dengan Suka Perlis 1 as peserta.
So 2023 time tu. Kau ada masa tu? Ada. Kau duduk kampung mana? Itulah cerita dia yang jahat sikit. Tak, Aku masuk 2 hari kat Unimed. Sebab aku adalah sekretariat Sukan Pelik 2023. Aku ada baju dia aku pakai lagi. Kau tak perasan baju aku tak ada kan? Yes. Sebab dia aku 2 hari first aku masuk, 3 hari yang dekat kampung tu aku pergi main bola dengan tim KSU? Bukan. KSU STP? Bukan. Tak ingat lah, tapi itu Friendly. game besar. Ke friendly. Tournament. And time tu champion lah untuk bola tu. So itulah cerita nak aku letak apa-apa kat bawah tu, kredit kat mana-mana. Itu cerita lama. Lepas tu fast forward, bila Google Form tu ada, aku isi 3 hari ataupun 4 hari, 3 hari ataupun 2 hari sebelum tak ingat lah, sebelum deadline aku isi. Time tu aku pilih untuk jadi ketua exco. Dia tak ada exco apa-apa lah, tapi aku pilih untuk jadi ketua exco. Sebabnya ada pengarah, ada timbalan pengarah, ada SU, ada bendahari, something macam tu, and ada ketua exco. So aku pilih ketua exco. And sampai ke interview, settle interview, keluar apa orang kata? Results. Keluar result aku duduk kat MT. Apa terkejutnya aku. Ya, betul lah tu, ketua exco pengarah. Ketua exco ex pengarah. Ya Allah. So tentu aku tak expect yang untuk dapat jawatan sebesar tu. Aku just expect untuk dapat yang ialah sesuai dengan apa yang aku rasa diri aku mampu. Suka berlangsung selaras dengan PPMS, betul? Maksudnya gerak kerja tu ada dalam jangka masa timestamp yang boleh kata dekat and selari je lah. Aku boleh cakap dia redundant. Faham. Nanti aku explain. Lepas tu bila aku dalam MT, dia bukan terus ada okay kau terus jadi pengarah kan. Dia ada satu interview, satu meeting, like kau kena buat satu kabinet sekretariat utama. Okay. Bila kau dah settle sekretariat utama punya meeting tu, kau dapat satu task. Task tu kau kena handle bakti madani at Kampung Gunung Medan dengan 8 orang sekretariat sahaja daripada site Suka. Macam tu. So itu task dia. So bila time tu aku memang minta sangat untuk aku jadi ketua komunikasi korporat dalam Suka, sebab aku tak ready untuk jadi pengarah. Aku rasa time tu lah. And diorang tak setuju. Siapa je setuju? Kalau kau duduk situ, kau setuju tak? Aku lah. Sebab aku dah dekat 3 tahun dah. Mana 3 tahun dah. Year 2, year 3, year 4, year 5, year 5, 6, 7, 8, 9. Memang aku letak pengarah tau. Ini map ni lama. Memang lama aku tapak kat sini. So aku dah lama di bawah naungan Ijat ni. So aku memang letak dia. Kau mengarah dah, aku tolak. Naungan bawah naungan Ijat. Sama boleh lah. Boleh. Okay. Dipilih lah sebagai pengarah. And aku rasa itu satu cabaran dan satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar untuk aku. Suka Perlis. Aku try tengok paperwork dia. Takut ketak. Nasi terkencing Ya, ketak. So untuk sekretariat utama MPP yang pilih. Untuk sekretariat meaning exco lah. Kami sendiri yang akan pilih. So yang bawah-bawah cuma pilih sendiri. Yeah. We use the same template. Kita orang guna interview session. But at that time ada beberapa masalah lah, di mana untuk pelaksanaan Suka Perlis ni dia berlaku sewaktu cuti semester. Dan kita orang punya gerak kerja pun lepas habis exam. So dia tak dapat tak ramai sambutan lah macam tu. So sama juga kita go through by interview session, and ada beberapa nama yang terpilih. Bila ada beberapa nama yang terpilih tu seronok sebab tim cukup. Dia untuk cukupkan 36 orang. Okay.
Bila fast forward, ada beberapa isu yang suka perlis at that time. Di pertengahan program cuma tinggal kurang daripada 15 orang. So before that ada berapa Before orang? that, 36 orang. Separuh hilang. Separuh hilang. Lebih daripada separuh sebenarnya. So untuk cari orang untuk cari orang yang time tu cuti semester, aku faham je sebab semua orang tengah kerja apa semua kan. Aku faham je yang untuk cari orang tu susah. And aku terima kasih sangat-sangat lah. Aku kadang-kadang duduk seorang-seorang, aku tak percaya tau. Aku percaya yang diri aku ni tak hebat mana. And aku tak percaya macam mana tim aku tu boleh ada satu kepercayaan kita habiskan. Yang aku tak percaya macam mana diorang boleh percayakan aku yang boleh bawa Suka ni sampai ke habis program. Sebab Suka ni bukan program yang biasa-biasa lah. Untuk aku, mungkin orang yang hebat rasa Suka ni lah remeh. Tapi bagi aku yang newbie ni, aku rasa macam ini besar. Melibatkan negeri you. Besar. Melibatkan satu perlis lah. Ya, Pelaksanaan dia satu perlis. So aku rasa macam wah. Tapi 8 orang je polis. Itulah tu. Tak besar lah, 8 orang polis. Itu pun kalau kau masuk Suka, 5 kampung je pergi. Setiap kampung seorang. Selagi 3 cuti. Bila cuma kurang daripada 15 orang yang buat program tu, like semua exco tu cuma ada satu je. Seorang adalah yang dua adalah yang Media seorang. Media seorang Aiman Hakim. Aku tak tahu lah macam mana. Macam mana dia survive siap. Kau baru fikir pasal media kau survive. Ni kalau aku logistik seorang tak boleh go. Macam mana logistik boleh Korang go bayang lah, media seorang, logistik seorang. Time tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku ada banyak kali buat macam sesi curhat lah dengan Syamil. Cakap, Mil, ada orang tarik diri Mil, aku tak tahu nak cakap macam mana. Syamil pun tak boleh nak tolong sebab Syamil pun faham yang time tu ramai orang tengah bekerja. Dan cuti Sam 2 bulan kan. Kerja gaji, kalau 2 kali gaji tu dapat dalam 4,000 kan. Kalau kita buat OT kan, buat 2 kerja kan 4,000 sendak kan. 5,000 semua. Ya, kalau buat panda pun sehari kita boleh. Aku pun cedok juga sehari 80 kau darah dengan 60 hari. Boleh lah pergi, boleh lah cari makan. Macam tu. Lepas tu 15 orang ni like literally dia orang jauh daripada keluarga, tak jumpa keluarga 2 bulan. Dia orang stick together. Banyak memori pahit dan manis lah dalam Suka yang mengajar aku untuk belajar struktur kepimpinan, struktur pemikiran dan sisi-sisi gelap dalam kepimpinan juga. Ada beberapa perkara yang kita boleh cakap dan kita kena simpan. Sebab tu dalam Quran dia ada cakap some words are better to left unsaid. Tak semua benda yang kita boleh cerita ke orang. Ada benda yang kita kena simpan. Mungkin untuk kebaikan, mungkin juga dia boleh memburukkan orang lain. So daripada kita bercerita, bila kita pendam. Macam tu lah. Dia sama juga dengan diri sendiri. Kalau kau rasa macam kau tak boleh cerita pasal masalah kau, cerita. Macam tu lah. Okay, so habis Suka. Belum habis Suka lagi. Suka ni, yang aku kata kenapa dia redundant, dia macam ni. Pelaksanaan Suka adalah daripada 1 hari bulan sampai 5 hari bulan 10. Okay. Meaning sebelum tu adalah gerak kerja dia, betul tak? Okay. 27 hari bulan korang masuk. Kita orang korang masuk. Ada budak viral duduk situ kan. Budak viral. 27 hari bulan sampai 30 hari bulan adalah MSK. Betul? Cari celah mana yang ada gap, ada tak? Tak ada. 27, 30, 1, 5. Maknanya 2 minggu pam kita bantai straight. Jalan. Rendah. Penat. Sometimes aku nak fokus dekat PPMS. Tapi ada satu masalah daripada Suka yang kita kena settlekan cepat. So nak kena pergi sini. And bila malam kita nak settlekan Suka, dah penat dengan PPMS pula. So tak pasti lah macam mana. Aku rasa mungkin aku kena belajar baca banyak buku yang melibatkan time management. Betul. Saya mau baca time management, aku tak boleh nak buat juga. Macam tu lah. Banyak benda lagi yang aku rasa
kena belajar dan dah banyak juga yang aku dah belajar sebenarnya. Tapi bagi aku kan, benda tu a big achievement untuk kau sebenarnya, sebab PPMS satu organisation yang besar juga, aku boleh cakap, dengan sambut budak-budak baru masuk. Kau masa tu as pengarah 2 ke timbalan pengarah? As timbalan pengarah pun memang kerja kau pun aku rasa tak mudah. Dengan pula ada pelaksanaan yang sejajar dengan PPMS dari Suka Perlis. And apa kau rasa macam, what is your halangan masa tu, macam yang kau rasa kau nak give up sebab benda tu? Faham? Apa yang kau rasa tentang macam mana kau rasa benda tu, then how do you manage untuk escape daripada situ? Okay, macam ni. Untuk rasa nak give up tu banyak kali. Dia paling banyak sekali bila kau duduk sorang-sorang lah. Lepas tu orang cakap yang duduk sorang-sorang member dia. Dia rasa nak give up tu banyak kali. Aku jujur aku cakap, aku tak sekuat orang-orang yang kuat lain. Cumanya bila aku tutup mata, aku bayangkan orang-orang yang letak kepercayaan dekat aku. Yang muka wali. Bukan. Apa dia? Bayang muka wali. Bukan. Oh, yang good kan. Bila aku duduk sorang-sorang, aku teringat dekat muka orang-orang kuat aku. Sebab? Kalau aku rasa aku nak give up, macam mana media boleh sorang, macam mana logistik boleh sorang, macam mana pendaftaran boleh sorang, macam mana penginapan, pengangkutan dan makanan yang pegang 3 benda boleh sorang. Macam mana dengan diorang pula? Kalau aku give up, macam mana dengan diorang pula? Adakah diorang juga fikir benda yang sama? So, pendamar sendiri, layan lah. Walaupun aku tahu yang by the time aku sacrifice benda tu, aku kena sacrificekan banyak benda. Banyak benda lah. Just tak payah sebut je lah. Ada benda yang kita kena sacrifice lah. Besar. Benda-benda besar. Aku boleh cakap benda tu besar lah untuk aku. Itulah yang aku maksudkan sisi-sisi gelap dalam kepimpinan. Like Pengorbanan apa yang kita kena prioritas. Tanggungjawab apa yang kita kena prioritas. Adakah diri sendiri, tanggungjawab kepada diri sendiri, ataupun tanggungjawab kepada orang-orang lain. Macam tu. Dia ibarat kau kena choose, kau nak pilih yang ni ataupun satu lagi. Dia sama situation masa Jerul PPMS dulu lah. Betul. Nak tahu konteks dia, tengok video tu boleh. Betul. Itu satu benda. Aku duduk seorang, aku fikir tim aku yang kuat, lebih kuat daripada aku. Itu satu. Satu lagi untuk Suka, dia cerita lebih pada Suka. Suka ni sebab dia gerak kerja dia banyak. So aku banyak kali yang aku rasa Suka ni takkan jadi. Sebab aku rasa banyak benda yang belum settle. Walaupun masa dah makin suntuk, makin singkat. Cuma kuat dalam hati aku cakap macam ni, aku buat ni benda kebaikan, Tuhan akan bantu. So aku tanam benda tu dalam hati. Aku rasa macam yakin dengan Tuhan, yang Tuhan akan bantu. Sebab aku buat benda baik. Aku bukan buat benda jahat. Aku bukan buat pesta kelab malam ke apa, tak ada. Aku buat tolong masyarakat ni lah. Macam tu. Lepas tu sila. Ni kau tengah cerita pasal Suka sampai part mana? Sampai part Hidup ke? Bukan sampai part yang sebelum aku masuk ke? Ke dah masuk? Dia macam lebih kepada overall lah. Overall. So masa kau doa tu, apa yang kau doa sampai tiba-tiba judge boleh pula datang approach aku, aku pula terbuka hati untuk masuk Suka, and then kau pula macam okay nak terima aku. How benda tu apa yang kau doa tu? Sini. Sebelum nak cerita pasal kau tu, dia ada satu cerita yang aku rasa gila babi. Aku banyak cerita dengan Bad tau. Bad ni Badrul Arfan, aku punya timbalan pengarah.
Ada satu time tu kita orang nak kena cari kampung dekat, nak pergi deal dengan JPKKP, Cik Mid dekat kampung baru Kota 18. Dia depan universiti. So tentu biasa sekarang dah hujung-hujung tahun kan. So hujan. Naik motor. Bat kata kat aku, "Is, motor ni tak ada bunga tayar kat tayar." Aku tengok Bat ni dah macam MotoGP Bat. Licin Bat. Aku cakap kau, "Okey, tak apa lah, tak hujan. Jalan lah." Gerak. Sampai dekat roundabout Cuping tu, lalu ada 2 lori. Satu depan, satu belakang aku. Bunyi. Hujan turun lebat. Bat pusing belakang, dia tanya aku, "Is, kau confirm yang betul nak pergi?" Aku, "Bat, luncur." Time tu berdua. Berdua. Lepas tu hujan lebat tu, kalau tayar licin kau rider kan, kau datang daripada Sepang kat sini kan. Dia kalau tayar licin tu, dia kan kalau bawa kat atas, kalau kau langgar line putih ke apa kan, kau rasa macam Ni aku mengular clarify. Aku perjalanan jauh lah. Aku memang anak highway. Mak aku kerja plus, aku pun anak plus. Utara selatan. Kalau hujan ke ataupun kau duduk dekat atas jalan yang warna putih tu, kau lalu kau memang akan rasa macam kau akan nak serong. Ataupun kalau kat highway kau akan lalu kat belah kiri sekali tau. Belah kiri sekali kalau kau nampak ada line halus kan, kau try lalu situ, tayar kau mengikut. Ya betul, itu dah Macam jadi. macam tu lah jalan yang dekat nak ceritakan jalan nak ke Padang Besar. Ya, Otai kata kat aku, kalau hujan lebat, benda pertama yang kau kena elak bukan lori, line putih. Ya, Itu kau kena elak. Itu kalau kau langgar dia, kau langgar lori. Tak, masalah kau ekstrim. Tayar kau tak ada bunga. Ya, nak buat macam mana? Aku cakap dalam hati aku cakap, Tuhan bantu aku buat benda baik. Jalan. Sampai tu kita orang naik Wang Kelian dulu. Naik Wang Kelian dulu, keringkan baju. Dia keringkan baju sebab naik. Tadi dah sebab naik, naik turun. Oh, bukan terus pergi Kota 18. Naik motor Mat, aku fikir nak jumpa dengan orang ni, aku malu baju basah Mat. Aku kata, "Mat, kita naik dulu atas." Naik, turun, dah kering baju. Masa meeting kering baju, kering, tak ada basah. Time tu hujan lebat Mat. Dalam dengan penuh dokumen, aku letak beg tutup macam tu. Takut dokumen basah. Ya lah. Tutup lah macam tu. Rasa macam dia ada sebab tak naik kereta. Ya, faham. Macam tu lah. So fast forward, soalan kau tadi kan, kau tanya macam mana doa apa yang kau baca supaya sampai just boleh call kau semua tu kan. Okay, dia macam ni. Orang kata right decision, right time. Right time, right decision. Aku bagi decision untuk tak apa, kita buka untuk pengambilan baru. Maknanya yang ni tak ada nak masuk interview sebab dah hujung-hujung. So aku percaya yang kalau aku approach orang-orang yang nak berminat dengan kepimpinan ni dan tak terikat dengan apa-apa benda yang tu nak cari duit ke apa, dia kat hujung-hujung nak masuk U lah. Betul tak? 20 hari bulan. Time tu kita masuk U berapa? 27 hari bulan kan korang masuk kan. Aku masuk 27. So aku approach dalam 20 hari bulan macam tu kan. So awal 7 hari like korang pun dah ada macam budi bicara, okey tak apalah kita ambil lah. Tak apalah seminggu je pun, bye je lah kan. So time tu lah yang aku bagi tahu dekat team, korang boleh cari. So cukup dapat 31 orang. Time tu aku rasa bersyukur aku. Tahu kata macam mana? 31 semua yang approach termasuk aku. Bukan. Dia cukup. Dia satunya cukup 36 orang kan. So dapat 31. Tak cukup dengan 5. Tapi cukup dah. Cukup lah. Dapat 25 pun aku dah lega. Banyak tau. Cukup. Aku macam cukup. Ramai sangat lah tu. 31 compare tu 15 yang ada tu, aku rasa kesian sangat-sangat. Aku rasa bersalah dalam diri aku tu. Bila ada orang baru masuk tu, aku rasa macam lega tu. Lepas lega kau memikirkan salah beban orang lain tu. Sampai dah habis suka tu, aku terfikir macam mana kalau Tuhan berikan aku tim yang solid cukup 36 orang since hari pertama gerak kerja. Aku rasa mungkin akan jadi lagi better lah. Macam tu. Mungkin ada banyak perkara yang kita boleh execute lebih awal. Ada banyak perkara yang tak perlu membebankan sebeban-bebannya macam mana diorang settlekan benda tu seorang.
Faham. Tapi bagi aku lah kan, maybe ada hikmah Tuhan bagi. Ya. Je lah say kita cakap ada 36 orang pada awal. Tapi hakikatnya 36 orang tu ada yang sampai tengah-tengah dah burn out, Ya betul. dah penat apa semua kan. So maybe Tuhan reserve dulu orang-orang yang tu, so when the exact day yang Tuhan nak bagi, they can give all out apa Betul. semua. Betul. Logik dia Ada benda tu. cara Tuhan, And cara Tuhan bekerja kan. and Tuhan tarik dan Tuhan beri, ada hikmah, betul tak? Betul? Aku fikir orang yang tarik diri, aku faham diorang pun ada beberapa perkara lain yang diorang kena prioritaskan lebih daripada suka. So aku respect dengan diorang punya keputusan untuk tarik diri. And aku appreciate sesiapa yang masih bertahan. Faham maksud aku? Aku faham diorang tarik diri ada sebab-sebab masing-masing. Aku faham dan aku appreciate sangat-sangat sesiapa yang dalam suka yang masih ada dengan aku. So Tuhan tarik orang-orang yang keluar daripada suka, yang tarik diri apa semua tu. And tak apa, aku tak simpan dalam pun. Aku respect diorang punya keputusan untuk tarik diri. And bila aku fikir, tukar cara pemikiran kan, sebenarnya Tuhan simpan kat aku orang-orang hebat yang masih kekal bertahan dengan aku. So itulah aku boleh panggil the strong 15. Strong 15 tu adalah termasuk aku sekali. Maknanya 15 orang tu lah yang uruskan, Masih bertahan, yang masih semua bertahan, yang yang still boleh- nak duduk sekali. yang boleh pergi pukul 9 pagi, balik pukul 2 pagi, mungkin balik 12.30 malam. Kerja orang Kadang-kadang gila 2 kan. pagi tu tak tidur lagi, Mat. Hmm. Sambung kerja kat bilik sampai besok. Subuh tidur, lepas subuh tidur, pukul 9 bangun, sambung kerja. Aku pun tak faham macam mana diorang boleh bekerja benda tu selama sebulan, dengan work ethic yang macam tu selama sebulan. Jujur Nawai cakap, tu dia penting. ya, nawai tu aku tak tahu lah. And kalau ada perkataan baru yang diorang nak wujudkan dalam kamus dewan, tolonglah cari perkataan yang lebih hebat daripada terima kasih, yang boleh gantikan terima kasih, supaya aku boleh cakap perkataan tu dekat diorang yang masih ada dengan aku, yang bertahan dalam suka tu. Macam tu. And benda tu jadi satu cabaran dan pembangkang semangat untuk aku bertanding dekat dalam MPP. Baik. Aku nampak yang okey, kita tentang sikit manifesto aku boleh. Yes, Boleh. aku macam baru nak tanya kan. Aku Macam tentang semalam aku manifesto. borak dengan Jerul pun. What is manifesto yang dia sampaikan kan? So apa bagi kau pula apa yang kau nak sampaikan dekat budak-budak? Okey, macam ni. Aku tak bawa banyak manifesto sebab aku rasa lebih daripada 3 dia akan jadi bullshit. Aku bawa dengan 2 saja manifesto. Yang pertama adalah klise, memperkasakan suara mahasiswa, supaya suara mahasiswa tu lebih didengari dan lebih dekat dengan MPP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk aku menjadi wadah ataupun tempat pemula untuk orang yang ingin mencuburi bidang kepimpinan. Aku tak self claim. Korang boleh tanya dekat Jerul dengan Ezri sendiri macam mana diorang mula dalam kepimpinan. Ezri cerita. Tu kalau kata nak cerita mula daripada kepimpinan, it's like aku starting untuk masuk ke alam kepimpinan ni, ya, PPMS. Aku PPMS, kau PPMS, kau pun starting PPMS, betul tak? Ke sebelum kau direct? Aku Aku sebelum ni aku games school. Game sound dulu. Aku masuk ke PPMS and dekat situ aku belajar. Habis PPMS terus kena tarik masuk STP, Mat. So faham tak? Ditarik ke program tu. So program by organisasi MPKK, semua tu mengajarku untuk jadi kepimpinan. Benda tu. Baik. Itu atas hasil usaha aku sendiri untuk aku masuk untuk belajar. Baik, kau punya manifesto, aku nak tahu lagi banyak lah. macam kalau aku start dulu from PPF Ketan. And dia tu aku boleh cakap macam kau cakap masuk NCIS tadi. NCIS
Kenapa aku cakap backdoor? Sebab itu on how macam mana aku start kepimpinan aku. Aku start dengan PPF Ketan, and masa tu aku dah tengah-tengah sidang PPF Ketan masa tu lah. And aku masuk, diorang tengah ada anugerah, majlis anugerah, and aku saja daftar diri sebagai sekretariat untuk masuk sebagai media. Then aku ditarik oleh Darwish approach aku untuk kata, kau nak tak join PPF Ketan as a media kita orang. Tu aku macam okay, aku nak try benda baru. Aku masuk PPF Ketan. After PPF Ketan start with the same time, aku masuk Robocon. And Robocon tu juga aku belajar on how to manage the team apa semua kan. Dia starting aku dapat betul-betul firm dalam jawatan kuasa PPMS lah, macam Jero cakap juga. Dapat hidayah lebih kurang cakap macam tu lah. Sebab aku, dia nawaitu lah yang penting. Niat aku masa tu adalah aku nak menambah baik macam mana publicity dalam Unimap ni. So aku tengok, aku tak suka benda klise yang orang lain dah buat. Kenapa orang duk asyik buat benda ni, benda sama. Aku bukan nak cakap dekat media lain tak bagus, tapi cuba kau bandingkan dengan mana-mana club, mana-mana uni. Apa konten yang kau nampak? Apa konten yang kau nampak kat TikTok? Paling-paling pegang kertas, promote sana sini. What if keluarkanlah kreativiti sikit, cari cara yang baru. Macam one of aku punya idea is through this, kita buat podcast. Kita cari cara yang lagi santai macam mana nak approach orang kan. Lagi eye catching lah. Dua-dua mic kan nak bagi. Lagi-lagi macam eye catching lah macam tu. Yes, betul. Tak, aku nampak benda tu as aku nak buat orang rasa lain dekat Unimap ni, supaya kita ada satu value lain pada universiti lain. Satu standard lah. Yes, betul. Satu benchmark. Betul. So what if kita buat satu kelainan? Macam aku pernah cakap kat kawan aku, cakap if aku nak jadi media, aku tak nak jadi media. I want to be a production. Biar sampai satu tahap media kita adalah satu media yang firm, yang orang lain pun tak boleh nak replicate. Kalau kata diorang nak replicate sini, biarkan kita jadi contoh. Betul. Itu starting why aku masuk dalam kepimpinan. And aku nak further lagi dalam ni. Mostly kalau orang kenal aku memang tak lain tak bukan media. Betul. So kau punya manifesto next is? Okay, macam ni. Dia ramai orang yang ada talent. Betul. Ramai orang yang ada talent. Ramai orang yang ada keinginan, ada semangat. Aku nampak benda ni since aku pegang program PPMS waktu first aku jadi bendahari. Meaning the first one. Okay, aku nampak ada orang bagus dalam mengarah, tetapi tidak boleh diarah. Betul. Like dia akan jadi rebel kalau orang bagi arahan dekat dia, dan dia nak arahan dia didengari. Ada orang pula dia suka orang bila bagi arahan dekat dia, dan dia tak boleh bagi arahan dekat orang. Ada orang yang very good in media and publicity, tapi kalau letak dia dekat tempat protokol, dia jam. Macam tu. Aku nampak dalam Unimap, untuk chance orang yang nak tonjolkan bakat ni, dia lebih kepada terpendam. Like diorang tak dapat satu saluran yang cantik, untuk dapatkan peluang berkecimpung dekat dalam dunia kepimpinan. Diorang tak nampak platform lah. Ya, diorang tak dapat satu hiccup point. Diorang tak dapat satu pun orang kata macam spark lah. Macam siapa yang nak mulakan spark tu. And aku nampak benda tu dia kurang daripada sudut informasi sebenarnya. Cara untuk kita channelkan informasi. Okay. Ramai orang kata yang kita ni kroni.
Ramai orang kata yang siapa yang terlibat dengan kepimpinan ni confirm kroni. Maknanya siapa yang masuk kepimpinan je kroni. Dia macam ni. Untuk kita nak bagi informasi, sebenarnya kita niat kita akan bagi dekat satu orang ni akan pecah kat orang lain pecah kat orang lain, perang. So problem dia, informasi tu bila sampai dekat orang yang lapisan yang ketiga, kuota untuk penuhkan slot tu dah penuh. So macam mana dekat layer-layer lagi ramai? Betul tak? Dia satu, dia akan pecah. Dua, tu pecah pula. Empat, pecah 8, 16. Ikut hierarki lah. So problem dia, bila kita sangkut sampai kat sini, dah penuh orang. So jadi macam, oh dia ni kroni ya, pilih kroni-kroni dia. And orang pun dia orang akan pilih kenalan-kenalan yang diorang kenal. Yeah. So orang kata, lepas kau. Takkan kita nak pick up orang yang kita tak tahu pula. Betul. Kan. So apa kata kita buat satu badan, kita buka daripada setiap fakulti, dia ada setiap kos, mesti dia ada tahun. Kita buat satu carta organisasi, dia betul-betul di bawah badan MPP. Like semua informasi yang berkaitan dengan kepimpinan, kita akan channel through leader-leader kos ni. Okay. Like let's say lah, katalah sijil watikah ataupun sijil penghargaan untuk leader kos tu tak dapat sign daripada mana-mana pegawai atasan, kita boleh gunakan sijil yang ada sign daripada YDP MPP. Kenapa aku cakap macam tu? Kenapa kau berani cakap macam tu? Dia datang dekat manifesto aku yang pertama, Pemerkasaan Mahasiswa. Betul tak? Ini organisasi mahasiswa. So badan di bawah MPP, so MPP adalah kepala dia, betul tak? So MPP ada satu hak untuk turunkan sign sebagai sijil penghargaan. Itu apa concern ataupun apa yang aku fikir logik untuk bagi sign dekat sijil tu. Okay. So bila badan tu kita ada structure yang cantik, kita channel satu informasi, dia akan terus spread, pecah dekat semua leader course akan pecah semua kepada student-student yang ada dekat dalam course masing-masing. So dia tak ada banyak lapisan. Dia mungkin MPP, leader course, terus kepada pelajar. Dia tak ada macam dia saringan banyak-banyak. Dia tak ada banyak filter. So bagi aku peluang untuk masuk dalam kepimpinan sebagai manifesto yang kedua dan suara mahasiswa as manifesto yang pertama, itu dia banyak berkait rapat lah. Macam tu. Cuma dia pecah kepada dua lah. Dalam suara mahasiswa ni, dia lebih terbuka ataupun lebih general sebenarnya. Suara mahasiswa ni dia ada banyak sangat cabang. Dari sudut kebajikan, dari sudut penlibatan sukan, dari sudut kepimpinan. So suara-suara mahasiswa ni dia banyak sangat aspek. Daripada kelestarian kampus pun ada, daripada sudut bantuan pun ada. So kadang-kadang suara-suara tu dia termati dekat lapisan-lapisan yang tak sepatutnya. Contohnya, untuk reach MPP, diorang rasa MPP tu terlalu jauh. MPP tu terlalu dia ada satu gap. Mungkin either memang betul, aku cakap mungkin bukan confirm, mungkin memang betul ada barrier yang diorang rasa ataupun itu cumalah stigma yang MPP diorang ni takkan dengar suara student, mungkin macam tu. Betul. So dia berkait rapat juga dengan kau, dengan tim media daripada MPP. Betul. Mungkin kita buat set up satu podcast. Dia tak ambil masa yang lama pun, 15 minit, 20 minit, setengah jam. Yes, macam kita bincang macam ni, kita bincang santai. So macam aku manifesto aku sendirilah kan. One of manifesto aku berkait rapat dengan kau. Aku nak menyediakan satu platform untuk student ni suarakan diorang punya pendapat apa semua, and directly through MPP. Sebab aku as a student, aku pernah duduk sebagai student diploma dulu. Sepanjang aku diploma, aku adalah student, dan aku pandangan aku sebagai student,
Aku tak tahu macam mana aku nak arrange MPP. Aku tak kenal pun siapa MPP. Aku tak tahu pun siapa yang sepatutnya bertanggungjawab dengan apa benda yang aku rasa benda tu masalah. And to whom aku nak bagi tahu masalah tu. Maybe adalah kawan aku masa tu MPP diploma, boleh bagi tahu kat dia kot. Tapi after that aku nak bagi tahu siapa? Betul. Dia sebab aku bagi tahu tu pun sebab dia atas faktor dia kawan aku. So apa yang aku nampak dari situ, aku nak wujudkan satu platform di mana student ni directly boleh bagi tahu dekat MPP diorang ni ada masalah ni, ada masalah tu MPP. And one of the thing is aku nak diorang tahu yang MPP ni dengar suara diorang. Diorang betul dapat rasa yang MPP ni bukan saya saja diorang dengar. Tapi one of the factor kita kena bagi tahu diorang balik apa respon kita. Yes, itu apa yang respon soalan kita aku juga. Yes, apa respon kita. Kalau dengar saja tanpa sekadar bukti, dengar, tak ada ni, dia orang macam diorang tak ada respon kan. So one of the initiative macam aku cakap is by, contoh kita buat secara santai, kita buat podcast. Okay, compilekan satu tajuk yang maybe soalan tu berkaitan satu sama lain, and jadikan satu topik kita untuk bincangkan dalam podcast. So bila kita bincang benda tu, at least student tu dapat tahu apa yang kita nak, apa yang kita dengar. And kenapa, kalau kata kita dah berjaya execute, diorang tahu. Kita dah berjaya solve masalah tu pun diorang tahu. And kalau tak boleh pun diorang tahu kenapa. betul? At least. Betul. Like dia macam ni. Sebenarnya MPP dia dengar je. Betul. Dia mendengar. Cumanya dia habis dekat mendengar. Action after that, nak kata MPP tak buat kerja, MPP still buat kerja. Tengok jalan tukar dah kan. Isu air dekat universiti dah settle. Cuma ada pula beberapa isu yang berbangkit yang kita tak mampu nak settlekan. Apa? Ada beberapa isu berbangkit yang kita tak settlekan lagi. Kita tak suka pakai perkataan kita lah, yang mungkin MPP belum bawa lagi. Mungkin betul. Mandat kepada MPP yang akan datang lah, macam tu. Cumanya MPP, kalau nak cakap MPP tak buat kerja, itu statement yang keras. Betul. Mustahil dia MPP bagi satu statement yang melulu benda tu. Ya, betul. Mustahil MPP yang pegang jawatan SMPP tak ada langsung nilai peri kemanusiaan kepada pelajar. Mustahil. Mesti akan ada juga. Kalau tak 23 orang, mungkin separuh daripada tu. Kalau paling tidak pun seorang mesti ada juga yang ada yang ada sifat peri kemanusiaan tu. Mustahil kalau tak ada langsung. Macam tu. Cumanya kita kena jelas cerita dekat pelajar. Okey, ini adalah suara awak, ini adalah tindakan saya, ini adalah sebab kenapa saya tolak suara awak. So macam tadi kau cakap, through podcast. Okey, through podcast tu kita mungkin kena buat 2 session. Session yang pertama, dia sebenarnya hierarki yang paling penting. Kita mungkin akan pergi kepada satu-satu tempat, kita akan jumpa dengan pelajar-pelajar ataupun ketua-ketua pelajar yang membawa suara mahasiswa tu. Kita akan jumpa dengan dia, kita compile. Okey, ini adalah masalah-masalah kat tempat sekian-sekian. Macam baru-baru ni, Tony. Tony kat S4. Hujan lebat sekarang. Dinding white. Dinding. Air turun ikut dinding macam air terjun. Bocor. And kat PF2 pun sama juga. PF2 pun isu tak ada air. So aku tak boleh nak salahkan sesiapa. Mungkin itu sedang giat diusahakan untuk settlekan masalah tu. Tapi suara tu kita kena bawa. Supaya lebih didengari dan lebih cepat untuk orang take action. Bila tak bawa, bila tak tekan, orang takkan ambil tindakan. Mungkin orang akan ambil tindakan tapi keras perkataan ni sambil lewa. Betul. Sambil lewa. Keras perkataan ni sambil lewa. Ataupun dia ambil masa yang lebih panjang lah. Kalau ditekan, mungkin dia orang akan cepat kan. Short in period of time. Macam tu. Itu satu. Kesian baik Tony sampai mungkin dia salah seorang lah yang laptopnya rendam dalam air. Kena cicau macam biskut. Macam biskut masuk dalam kopi. Tapi ini air hujan. Lepas tu macam mana lah laptop macam mana dengan yang lain. Tony cakap kat aku, tu nasib kita kenal. Tony cakap kat aku harap sangat itu laptop aku je yang kena, laptop orang lain tak kena. Macam mana kalau kena laptop orang lain sekali? 3,000 melayang macam tu je.
Tragedi berapa Oktober? Bukan 1 Oktober kan? Tragedi 25 25 Oktober. 24 23 Oktober. 23 Tragedi 23 Oktober. Sedangkan dia tengah buat benda-benda baik kat tempat lain. Dia balik rumah tengok dia tak ada. Ditenggelami air. Macam itulah. Dia tak tahu. So itulah suara-suara yang kita kena bawa. Betul? And aku tertanya-tanya juga, kalau tolak tepi pasal MPP, adakah kalau kita kalah dalam MPP kali ni, adakah itu menjadi barrier untuk kita bawa suara-suara mahasiswa yang lain? Itu soalan aku. Bagi aku tak. Bagi kau tak? Tak. So sebab macam niat dah ada. Mungkin Tuhan kata cara kita nak sampaikan tu dengan maybe dengan cara lain. Cuma bagi aku, kenapa aku pilih this channel untuk suarakan apa benda yang aku nak, apa yang aku nak buat. Sebab aku tahu dia punya power is a big power. Betul. And dengan cara jalan ni jugalah yang mungkin memudahkan aku untuk menyampaikan lagi manifesto aku. And if let's say kalau tak dapat sekalipun, kalau kata aku tak mampu nak buat, biarkanlah podcast ni jadi bukti untuk diorang buat benda tu. Betul. Mungkin diorang boleh rujuk lagi benda-benda ni. Kita sebenarnya bukan bawa suara kita as MPP, kita bawa suara kita as mahasiswa. As mahasiswa, betul. Kalau orang kata MPP tak buat kerja, kalau aku berada kat tempat MPP, aku ada satu ayat yang aku nak cakap sangat, yang aku pun mahasiswa. Betul. Kalau korang kena tindas, aku pun rasa benda yang sama. Kalau korang rasa korang tak didengari, aku pun rasa benda yang sama. Kalau aku rasa aku letakkan diri aku kat SMPP lah. Tapi fahamlah POV masing-masing, perspektif masing-masing. Benda tu yang kita kena faham lah, in terms of bila kita masuk dalam dunia kepimpinan ni. Betul. Like, orang expect yang sangat-sangat tinggi untuk pemimpin ni lah, macam tu. So kita kena comply dan kita kena bawa apa yang orang-orang yang telah undi kita tu minta, macam tu. So kita dah sejam lah. Dah sejam? Wish, dah sejam lah. Dah sejam. Semalam pun 54 minit. Hari ni dengan Ijat kita sejam. Oh, sikit. Tapi aku tahu banyak benda lagi nak cerita ni. Tak salah. Tapi masa mungkin kita next episode kot. Kita cari topik lain. Panjang sangat. Aku tak boleh upload lagi. Aku tak boleh upload lagi. Boleh. YouTube PSP baru buat 54 minit tak lepas upload. Dia tak bagi. Tolong subscribe banyak-banyak. Sebab subscriber and watch time tak cukup lagi. Ya. Sebab kau dah banyak. Ya, sebab kau dah ada tu. Tak boleh buat apa. Betul lah. Dia ada apa, watch time something. Watch time apa semua tu, baru aku boleh eligible untuk 3,000 minit. Ya. Lagi aku tunjuk. Tak apa lah. So kita jumpa dalam maybe episode lain. Kita sambung lagi cerita pasal Izzat Ishraf is banyak lagi cerita dia. MU 1-0. Tapi saya penyokong Liverpool lah. Dia bukan MU. Dah kalah. Itu claim setia. Dia claim setia bila kalah. Saya pun nak claim juga setia bila kalah. Alamak. Aduh, dah kalah. Orang masuk baru kalah. Orang masuk gol, dia keluar gol berjemput.